Hello assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada mak motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So hari ni aku akan menceritakan sebuah motor yang baru aku ambil. Siapa yang belum tengok video ni boleh tekan ni atau link di bawah untuk tengok motor apa yang aku dah beli. Dan juga ekor pun dah nampak dah sebenarnya. Okey, jadi motor yang aku beli ni ni bukan cover set asal dia. Jadi kalau korang nak tahu motor ni macam mana spek dia yang aku dapat, korang boleh tengok ni. Boleh tengok ni dan share lah kepada kawan-kawan untuk jadi racun yang lebih power. Okey, untuk video kali ni aku nak share sedikit mengenai condition motor aku ni lah. Okey, selepas aku dah settle tukar cover set, alhamdulillah semua okey, tak ada masalah, kecuali ada beberapa bab lah. Yang pertama bab yang aku nak selesaikan ialah ni. Ni korang nampak tak? Condition meter ni memang condition ori motor lah. Color pun dah orang kata dah lusuh. Meter lah, dia punya jarum ni lah. Jarum ni ada crack sikit. Meter top tak nyala. Dan juga kalau korang tengok video yang ni, video ni korang akan nampak meter ni sedikit gelong lah. Sedikit gelong di mana tiba-tiba kan dia nak pergi N. Tiba-tiba kan dia pergi 18. So macam aku rasa dia dah mencapai umur motor-motor ni dulu. Motor spek ke apa ke aku tak tahulah. Okay, jadi meter dia agak gelong dan juga ringan. Pada aku ringan. Kalau korang tengok video ni, aku bawa 100 kot, aku tak ingat 100 ke 120 km sejam, RPM 6, GPS baru 95. Dia ringan lah, meter ni ringan. Jadi aku mengharapkan meter baru yang aku nak tukar ni dapat menyelesaikan masalah meter ringan ni dan juga meter gelong ni. Yang gila meter minyak yang gila ni, aku tak tahu adakah meter yang problem atau yang bawah ni problem. Yang ni mungkin next video ke, sebab barang aku tak ada. Jadi kita try tukar meter dulu guys. So jom kita tukar meter dulu guys. Okey, di tangan aku ni ialah meter HLY guys. Aku beli meter baru, original HLY. Macam mana nak tahu original? Yang setakat aku tahu dia ada cop SM ni lah. Cop SM ni yang menandakan meter ni original lah. Kalau kosong tak ada cop SM, itu menandakan meter lokal. Okey, inilah dia guys, meter. Okey, so kat sini korang akan nampak lah ada seal. Seal tak pernah buka, seal kiri kanan cantik. Lepas tu kita akan compare lah nanti dekat RPM 6 ni berapa kilometer sejam meter ni. Nanti kita akan compare adakah meter ni ringan juga atau meter ni berat. Dan meter ni keluaran tahun 2023. Kat sini ada cop lah 06 Julai 2023. Pemasangan dia straightforward, tak ada apa sangat. Satu soket dan satu yang ni lah, yang ni jasing. Jadi kan aku akan tunjuk korang macam mana kita tukar guys. So jom kita masuk. Okey, macam 125 dia tak banyak lah skru, seperti Y dia banyak sikit klip lah apalah. Macam 125 dia straightforward je. Korang hanya perlu ada skru bawah ni, ada satu kat tengkuk ni satu, dan kiri kanan ni pun samalah. Korang dah boleh start buka guys. Tukar meter 125 tak susah pun. Pada aku skru dia tak banyak. Cabut kepala, cabut semua soket-soket, cabut ini hitam. Lepas tu semua plug yang pada meter semua korang dah boleh cabut lah. Okay, meter original dah tercabut. Nampak meter original ada SM jugalah. Nampak tak? Nampak kan? Jadi meter original ni aku akan simpan. Kau boleh repair ke? Kita akan repair lah. Jadi original mileage dia 44,000. Aku dapat daripada owner lama 44,000. Dan aku start dengan motor ni pula dengan meter kosong-kosong guys. Okey, pemasangan dia sama je. Tak ada beza. Masuk balik je. Okey, betul. Plastik biarlah. Konon-konon. Dah ikat meter tu dekat ini hitam, semua plug-plug korang dah boleh masuk semula kan. Plug, kabel, semua skru-skru ini hitam yang pada handle, lampu soket, kepala semua ikat semualah. Memang tak banyak skru, memang mudah je. Kalau korang buat sendiri pun aku rasa tak ada masalah. Cuma je kena double check balik segala semua soket sebelum pasang balik guys. Bila dah siap pasang, kita cubalah kan. Mari kita cuba. Kita cuba start. Bismillahirrahmanirrahim. Bateri tak ada bateri belum order lagi. Tak apa, nanti kalau ada kita beli terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci dah, kunci. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Asal meter minyak tak naik. Meter minyak pula tak naik ni. Minyak aku habis ke? Korang tengok minyak je lagi. Minyak ada. Sebab tadi pun kalau aku start tadi pun hidup je meter. Mungkin pelampung problem kot. Ada 2 soket je. Dan satu soket lampu hidup. Okey, lampu tak hidup. Lampu high beam tak hidup. Okey, so kita try buka balik lah. Tak hidup lah. Okey, untuk motor ni aku tak pasti sebab apa dia punya minyak tu tak jalan. Jadi aku akan try je bawa dengan harapan dia okey lah. Kalau tidak, kemungkinan aku punya pelampung tu problem. Aku kena tukar pelampung. Sebab macam meter sebelum ni pun dia gelong. Dia goyang kan. So aku tak tahu sebab apa. So kemungkinan aku agak pelampung tu gila lah. So aku akan try tukar pelampung lepas ni. Kita order pelampung dan kita akan try balik lah. Lepas tukar meter dia tu tak nak naik pula. Lampu semua hidup. Sini tak hidup. Sinar mungkin sinar relay kot. Tak lah, sinar pun tak hidup ni. Belah kiri je hidup. Itu sebab bateri tak ada. Aku rasa sebab bateri tak ada kot. Tu lah elok meter naik. So aku rasa aku mungkin kena tukar bateri kot. Korang tengok hidup. Jadi minyak betul nak habis kot. Atau kena bawa baru dia ni. Aku rem baru dia naik. So aku rasa bateri issue lah. So aku kena, sebelum apa-apa jadi aku kena tukar bateri dulu. Okey, nanti kita tengok macam mana. Aku akan bawa korang, adakah meter ni ringan atau berat. Jadi aku akan compare RPM 6, gear 6. Lebih kurang 95 km sejam, 120 kot. 120 km sejam atau 110 km sejam dekat meter lama. Tak, meter baru 1.4, meter lama 1.4 kot. Nantilah korang tengoklah video ni, korang compare, korang tengok. Nanti kita akan compare dengan meter baru ni macam mana. So jom kita mulakan.